Hai semua, saya nak kongsikan berita gembira dengan korang semua. Kita ada doktor baru yang akan join tim Putra Special Hospital Melaka. Beliau seorang kardiotoracic surgeon dan akan berkhidmat sebagai visiting doktor dekat sini. Okay, doktor, boleh tak perkenalkan diri dekat kami? Hai, Assalamualaikum, good morning. Saya Profesor Datuk Seri Dr. Muhammad Ramzi Syam. People usually call me Ramzi. Saya seorang profesor bedah jantung dan paru-paru. Alhamdulillah saya dijemput untuk menjadi visiting surgeon, pakar pembedah pelawat di Hospital Putra. Doktor, apa jenis rawatan atau servis yang doktor akan sediakan dekat Putra Special Hospital Melaka? Main servis 3 adalah jantung, terutamanya bypass dan pertukaran injap-injap jantung. Lepas tu paru-paru, segala jenis penyakit paru-paru, ketumbuhan, kanser dan juga paru-paru bocor, jangkitan kuman dan sebagainya. Dan saya juga ada special procedure saya buat untuk tangan berpeluh. We call it vat sympathectomy lah. Kita panggil hyperhidrosis. Doktor, sekarang ni ramai yang cakap sukan malam tu bahaya. Apa pendapat doktor? Okey, malam atau siang ni tidak ada perbezaan yang ketara. Cumanya ramai orang-orang muda sekarang siang hari mereka bekerja. Jadi mereka cuba menggunakan waktu malam untuk exercise. Sebenarnya setelah seharian bekerja, malam tu untuk kita berehat. Apabila kita membuat sukan-sukan seperti futsal, badminton, squash, sukan tu kita tak ada masa untuk rehat sehingga sukan tu habis. Bukan seperti macam bola, semua kita boleh berehat, boleh berjalan. Sukan ni tak ada. So setelah seharian kita bekerja, kita ambil masa rehat tu untuk kita bersukan. Dan mereka ni biasanya yang bermasalah kematian tiba-tiba serangan jantung, terutamanya adalah sebab mereka tak buat sangat medical check up. Risiko-risiko mereka seperti genetik, keturunan, kolesterol, darah tinggi, kecil manis, mereka tak sedar sebenarnya. Mereka ingat mereka muda, penyakit itu tak akan berlaku. Jadi mereka over exercise di waktu yang sepatutnya mereka berehat. Dengan risiko yang mereka ada, itulah yang berlaku kematian tiba-tiba atau serangan jantung. Allah, saya akan buat servis yang terbaik di sini untuk masyarakat di sinilah. Okay, baiklah. Terima kasih doktor dengan masa doktor. Kita welcoming doktor sebagai doktor baru di Putra Special Hospital Melaka. Mana lagi? Putra lah.